sekarang nak jadi mak bapak bukan perkara yang mudah, Zat. Okey. So, orang kata nak buat anak senang, nak jaga anak susah. Okey Datuk, masa untuk kita berterus terang, bila kita pergi ke semua town hall, banyak cikgu-cikgu cakap yang tidak adil untuk mereka dipersalahkan, tetapi kita tidak tunding jari kepada ibu bapa. Sebab kita kena be frank, anak-anak tu spend time mostly dekat rumah. Jadi, macam mana RU Anti-Bully kita mempertanggungjawabkan ibu bapa pembuli itu sendiri? Sebelum saya jawab, Aizat tak baca ke dalam undang-undang ni, Zat? Baca Datuk, tapi mungkin kurang jelas lah. Okey, dalam award tribunal tu, kuasa untuk membuat perintah dan merujuk bawah Seksyen 43 tu sangat-sangat penting. Dan salah satu yang penting tu dia disebut di mana satu perintah bagi responden iaitu pelaku lah. Atau dalam hal responden tu seorang kanak-kanak, ibu bapa atau penjaga untuk membayar balik mangsa apa-apa perbelanjaan munasabah yang ditanggung akibat bui tersebut. Maknanya, bila penjaga ataupun ibu bapa kena bayar denda yang dikenakan oleh tribunal kenakan kepada pelaku tu, seorang kanak-kanak, maknanya saya tak langsung ibu bapa dan penjaga bertanggungjawab. Maknanya, kalau kita hukum untuk bayar denda, takkan kanak-kanak ada kemampuan untuk bayar denda? Oh, ya juga. So, penjaga ataupun ibu bapa. Selain daripada membayar balik mangsa apa-apa perbelanjaan munasabah akibat daripada buli tersebut, satu perintah bagi responden, kanak-kanak atau ibu bapa atau penjaga untuk membayar apa-apa pampasan atau ganti rugi tidak melebihi daripada RM250,000 bagi kerugian ataupun kerosakan dialami oleh mangsa berkaitan dengan buli, tidak termasuk perbelanjaan yang disebut dalam perjanjian terkait. Maksudnya, nak kena bayar paling tinggi ganti rugi RM250,000. Sekali buli, tidak pasti bersalah, RM250,000. Dua kali buli, RM250,000. Macam duit kat mana? Ayuh, pening kepala macam tu. Sekarang nak jadi mak bapak bukan perkara yang mudah, Zat. Okey. So, orang kata nak buat anak senang, nak jaga anak susah. Jadi kalau kita sayang mak ayah kita kenalah fikir betul-betul. Jangan main buat susu hati sebab tak pasal mak dan ayah kena terlibat dan bertanggungjawab. Betul? Betul. Kemudian yang last kali, tribunal tu boleh perintah terhadap ibu bapa atau penjaga untuk menghadiri bersama kanak-kanak tersebut dalam mana-mana sesi kaunseling atau sokongan keibubapaan yang disediakan oleh agensi kajian berkenaan. Maknanya bukan saja di segi pembayaran, di segi wang tunai ataupun ganti rugi, tapi kemungkinan kena juga pergi ke sesi-sesi bersama dengan anak-anak tersebut supaya dia tak boleh basuh tangannya kata ni yang anak dia lakukan tanpa pengetahuan dia dan dia tidak menggalak dan dia tidak beri kebenaran. Tapi sebab dia sebagai ibu bapa penjaga, dia kena sama-sama memainkan tanggungjawab. Ini kita dapati daripada sesi kita buat town hall yang Aizat dengan banyak guru dan guru disiplin, wadah-wadah yang banyak menimbulkan perkara ini, mengatakan agar tidak ada kalau beban hanya kepada guru. Betul. Jadi, we have to balance lah dalam perkara ini.